Anda pernah rasa sudah cakap dengan jelas tapi orang tetap tak faham? Anda sudah ulang berkali-kali, nada sudah dinaikkan, contoh sudah diberi, namun akhirnya mesej tetap tidak bergerak. Anak masih buat perkara yang sama, pekerja masih ulang kesilapan yang sama, pasangan masih salah faham maksud sebenar kita. Kita mula berfikir, mereka ni degil, mereka ni tak fokus, mereka tak serius. Tapi jarang kita bertanya soalan yang lebih penting, bagaimana jika cara kita menyampaikan itu sendiri yang bermasalah? Hakikatnya, ramai orang bukan gagal kerana mesejnya salah. Mereka gagal kerana penyampaiannya tidak sampai. Berikut adalah 5 punca utama kenapa penyampaian anda mungkin tidak memberi kesan seperti yang anda harapkan. Pertama, anda bercakap untuk melepaskan, bukan untuk difahami. Ramai orang bercakap kerana mahu meluahkan, bukan kerana mahu memastikan orang lain benar-benar faham. Apabila emosi menguasai, fokus kita bukan lagi pada penerimaan mesej, tetapi pada melepaskan tekanan dalam diri. Contohnya, kalau di tempat kerja, seorang ketua mungkin marah kerana projek lambat siap. Dia bercakap panjang lebar tentang kesilapan pasukan, tetapi dalam keadaan emosi, mesej menjadi kabur. Orang bawahan hanya menangkap nada marah, bukan isi sebenar. Begitu juga dalam keluarga. Ibu bapa mungkin menegur anak dengan suara tinggi kerana penat ataupun kecewa, namun anak lebih fokus pada rasa takut atau tersinggung daripada isi nasihat itu. Komunikasi yang berkesan memerlukan ketenangan. Jika tujuan utama kita adalah untuk meluahkan, bukan untuk membina, mesej sukar sampai. Sebelum bercakap, tanyakan pada diri, adakah aku mahu difahami atau aku cuma mahu melepaskan rasa? Kedua, anda terlalu fokus pada apa yang anda nak cakap, bukan apa yang mereka perlu dengar. Ini antara kesilapan paling biasa. Kita menyediakan hujah, kita susun ayat, kita fikir bagaimana mahu menyampaikan sudut pandang kita. Tetapi kita lupa bertanya, apakah keadaan emosi orang yang mendengar? Seorang pekerja yang sedang tertekan mungkin tidak mampu menerima teguran yang panjang. Seorang pasangan yang sedang kecewa mungkin tidak memerlukan logik, tetapi empati. Seorang anak yang sedang keliru mungkin perlukan bimbingan perlahan, bukan ceramah. Apabila berkomunikasi tidak mengambil kira keadaan penerima, mesej akan terhenti di tengah jalan. Penyampaian bukan sekadar bercakap, ia memerlukan keupayaan membaca situasi. Orang tidak mendengar dengan telinga sahaja, mereka dengar dengan perasaan. Seterusnya, yang ketiga, kata-kata anda tidak selari dengan tindakan. Ini punca yang paling kuat melemahkan penyampaian kita. Jika seorang ketua bercakap tentang disiplin, tentang sering lewat hadir, mesejnya hilang kuasa. Jika ibu bapa menasihati tentang adab tetapi sendiri bercakap kasar, anak akan keliru. Jika seseorang bercakap tentang integriti tetapi tindakannya bertentangan, orang lain akan hilang hormat. Kepercayaan adalah asas komunikasi. Tanpa kepercayaan, kata-kata menjadi kosong. Orang mungkin mendengar kerana terpaksa, tetapi mereka tidak akan terpengaruh. Penyampaian yang kuat bukan hanya datang daripada susunan ayat yang cantik, tetapi daripada integriti peribadi. Apabila tindakan dan kata-kata selari, mesej akan menjadi hidup. Keempat, anda terlalu banyak memberi arahan, terlalu sedikit membina kefahaman. Ramai orang hanya berhenti pada tahap memberi arahan. Buat ni, jangan buat tu, siapkan sekarang, jangan ulang lagi. Arahan memang perlu, tetapi tanpa penjelasan, ia hanya mencipta kepatuhan yang sementara. Seorang pekerja yang faham sebab sesuatu tugasan tu penting akan bekerja dengan komitmen. Seorang anak yang faham kerana sesuatu larangan tu wujud akan lebih mudah menerima. Seorang pasangan yang faham perspektif kita akan lebih terbuka untuk berbincang.
Apabila kita hanya memberi arahan tanpa membina kefahaman, orang mungkin patuh di hadapan kita tetapi tidak semestinya berubah dalam diri dia. Penyampaian yang sampai memerlukan keseimbangan antara ketegasan dan penjelasan. Kelima, anda tidak memberi ruang untuk respons. Komunikasi bukan monolog tapi dialog. Namun, dalam banyak situasi, kita bercakap tanpa memberi ruang orang lain untuk membalas. Kita potong percakapan, kita tidak sabar untuk mendengar. Kita sudah ada kesimpulan sebelum mereka habis bercakap. Apabila seseorang tidak merasa didengari, mereka akan berhenti daripada mendengar. Itulah realitinya. Di tempat kerja, pekerja yang tidak diberi peluang bersuara akan menjadi pasif. Dalam keluarga, pasangan yang tidak diberi ruang meluahkan akan menjauh secara emosi. Anak yang sering dipotong percakapannya akan belajar untuk diam. Bukan kerana faham, tetapi kerana putus asa. Memberi ruang bukan tanda lemah, ia tanda matang. Apabila seseorang merasa dihargai, mereka lebih terbuka menerima pandangan kita. Kesan penyampaian yang tidak sampai. Apabila komunikasi gagal, hubungan akan menjadi regang. Salah faham bertambah, kepercayaan berkurang, rasa hormat semakin pudar. Di tempat kerja, ia menjejaskan produktiviti dan semangat pasukan. Dalam keluarga, ia merosakkan keintiman dan keharmonian. Dalam masyarakat, ia mencetuskan konflik yang sebenarnya tak perlu. Ramai orang berusaha memperbaiki sistem, strategi dan perancangan. Tetapi, jarang yang benar-benar memperbaiki cara mereka bercakap dan juga mendengar. Sedangkan komunikasi adalah akar kepada hampir semua masalah hubungan. Jadi, bagaimana nak memastikan penyampaian anda sampai? Pertama, tenangkan diri sebelum bercakap. Kedua, fahami keadaan emosi penerima. Ketiga, selarikan kata-kata dengan tindakan. Keempat, jelaskan sebab bukan sekadar arahan. Kelima, beri ruang untuk mereka membalas. Komunikasi yang baik bukan tentang menjadi peta, ia tentang menjadi jelas, jujur dan empati. Kadang-kadang, mesej tidak sampai bukan kerana orang lain keras kepala, tetapi kerana cara kita menyampaikannya belum cukup menyentuh ke hati. Bercakap untuk menghubungkan, bukan untuk menguasai. Setiap hari, kita bercakap dengan keluarga, dengan rakan sekerja, dengan pelanggan, dengan masyarakat. Soalnya bukan sama ada kita bercakap ataupun tidak. Soalnya adalah, adakah kata-kata kita membina jambatan ataupun kita sedang membina tembok dengan kata-kata kita? Jika penyampaian kita sering tidak sampai, mungkin sudah tiba masanya untuk menilai semula cara kita berkomunikasi. Kerana dalam kehidupan ini, kejayaan bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi tentang bagaimana kita menyampaikannya sehingga orang lain benar-benar faham, menerima dan bersedia untuk berubah. Dan komunikasi yang sampai bukan sekadar kemahiran, ia adalah tanggungjawab.